Jangan sampai kena tipu sebab emas. Tuan-puan kena fahami 7 asas ni sebelum mula simpan emas. Dan kena tahu juga bila kita simpan emas, kita ada jaminan untuk jual balik emas tu pada tempat kita beli sebab kita nak maksimumkan keuntungan. So 7 asas ni kena tengok satu-satu ya. Emas tiada pendapatan, emas tak ada dividen. Emas hanya ada keuntungan atas harga jual tolak dengan harga beli. Beli emas mesti dapat emas fizikal. Tak dapat emas fizikal, risiko sangat tinggi. Beli emas untuk simpanan jangka masa 2 tahun dan ke atas. Kurang tu boleh, tapi tak dapat nak maksimumkan keuntungan. Harga emas naik secara purata 10% setiap tahun. Ini secara purata selama tempoh 20 tahun. Beli emas, duit tak habis. Tapi beli emas, kita tukar dia jadi aset. Bila waktu terbaik beli emas, ini pun kena fahami dulu tuan-puan ya. Waktu terbaik beli emas bukan semata-mata pada harga rendah. Bila waktu terbaik jual emas, ada 3 waktu terbaik untuk jual emas. Selain daripada 3 ni, jangan jual. Klik pautan di bio ataupun caption untuk dapatkan info lanjut lagi dan untuk mula simpan emas bersama Public Gold serendah RM100 saja. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.